Meriam pasukan Arsenal tersumbat malam ni. So untuk game malam ni, Arsenal tewas dekat Emirates Stadium menentang dengan AFC Bournemouth dengan keputusan 1-2. Untuk game malam ni sebenarnya aku boleh cakap pasukan Arsenal bermain dengan sangat-sangat membosankan. Attacking pasukan Arsenal nampak tumpul dan juga tak ada idea untuk menjaringkan gol, dan sama juga untuk midfield pasukan Arsenal. Mungkin sebab tak ada Odegaard. Mungkin lah kan. Macam biasa, set piece sahaja gol daripada Arsenal. Penalti daripada Gyökeres menghasilkan gol yang pertama untuk Arsenal malam ni. Tapi secara keseluruhan, diorang tetap tewas dengan open play game daripada pasukan Bournemouth. Aku nak bagi kredit kepada defender pasukan Bournemouth, terutamanya James Hill yang bermain agak baik, dapat untuk membuat interception yang sangat-sangat kemas untuk menyekat pasukan Arsenal, yang menyebabkan diorang betul-betul buntu nak jaringkan gol malam ni dan cuma mengharapkan ref, corner. Itu je yang diorang boleh minta malam ni, guys. So dengan kekalahan malam ni, agak-agaknya episod pembotolan season ni bermula semula dengan episod pertama bersama dengan AFC Bournemouth, ataupun Arsenal akan bangkit balik minggu depan tapi lawan dengan Manchester City. Cuba korang komen sikit.